Okey, kalau anda buat konten kat YouTube, mesti pening kan? Tengok analytics tu penuh dengan nombor. Hari ni kita akan bedah siasat semua nombor tu dan kita akan tukarkan dia jadi kompas kreatif anda yang paling power. Pernah tak anda buka the YouTube Studio, tengok dashboard, terus rasa macam, aduh, apa benda semua ni? CTR, AVD, impression. Kalau pernah, relax, anda tak keseorangan. Ramai macam tu. Jom kita fahamkan benda ni sama-sama. Tapi rahsia dia sebenarnya adalah untuk ubah cara kita fikir pasal data ni. Analytics tu bukan macam cikgu yang bagi report card tau. Bukan untuk hukum kita. Cuba fikirkan ia macam kompas. Yap, kompas yang tunjukkan kita arah tuju untuk buat konten yang lagi best, yang orang betul-betul nak tengok. Okey, ni plan kita untuk hari ni. Mula-mula, kita tengok apa metrik yang paling penting. Lepas tu, kita jadi detektif, cari kat mana penonton kita datang. Kemudian, kita siasat pula perangai diorang bila dah tengok video kita. Dan yang paling best, last sekali, kita belajar macam mana nak tukar semua maklumat ni jadi tindakan yang betul-betul boleh ubah channel anda. Alright, jom masuk bab pertama, tanda vital teras. Dekat YouTube Studio tu kan, ada macam-macam data. Macam lautan, senang gila nak lemas. Tapi sebenarnya, daripada semua tu, ada dua je bintang utara yang kita kena betul-betul fokus. Dua je. Jom kita tengok apa dia. Okey, petikan ni penting gila. Sebab kita ni sebagai creator selalu sangat obses dengan nombor macam CTR atau click-through rate. Kita nak CTR tinggi kan? Tapi fikir balik, apa gunanya CTR tinggi kalau ia tak bawa kepada matlamat akhir kita, iaitu lebih banyak tontonan dan lebih lama orang tengok video kita? Jadi, lain kali bila anda tengok data, tanya diri sendiri soalan ni. Metrik yang aku kejar ni betul-betul ke tolong aku dapatkan lebih banyak views untuk channel aku? Sebab apa yang jalan untuk orang lain, belum tentu jalan untuk kita. Jangan ikut je. Kena uji sendiri. Tengok apa yang audiens anda suka. Okey, next. Kita dah tahu apa nak ukur. Sekarang, jom kita jadi penyiasat sikit. Dari mana sebenarnya penonton kita datang? Kalau kita faham ni, ia macam kunci untuk buka potensi sebenar channel kita. Cuba bayangkan channel anda ni macam sebuah rumah dan ada 3 pintu utama untuk orang masuk. Pintu pertama, browse features atau halaman utama. Ini macam YouTube ketuk pintu rumah orang dan cakap, hey, cuba tengok video ni. Pintu kedua, search. Ni bila orang memang tengah cari kunci dan video anda jawapannya. Dan pintu ketiga, suggested videos. Ni bila diorang dah ada dalam rumah orang lain, lepas tu nampak video anda kat tepi, macam best juga ni. Dan setiap pintu ni, orang yang masuk tu niat dia lain-lain tau. Orang dari search, dia datang dengan masalah, dia nak cari penyelesaian. Pertumbuhan dia slow, tapi stabil. Orang dari browse pula, dia tak cari apa-apa pun. Tapi YouTube recommend. Yang ni potensi nak meletup paling laju. Suggested pula, selalunya ni untuk orang yang dah kenal kita, tengah syok layan video kita satu-satu. Satu lagi, check up kesihatan untuk channel anda. Tengok nisbah penonton baru dengan penonton yang datang balik. Adakah anda cuma dapat pelawat yang singgah sekali je lepas tu hilang? Ataupun anda berjaya tukarkan diorang jadi community, jadi regular yang selalu datang balik? Yang kedua itulah tanda channel yang sihat. Okey, penonton dah jumpa video kita, dah klik. Lepas tu apa jadi? Sekaranglah masanya kita keluarkan kanta pembesar, jadi detektif. Kita nak kaji apa sebenarnya yang diorang buat lepas tu. Okey, stop sekejap. Kita kena pecahkan satu mitos besar ni. Mesti anda pernah dengar orang cakap, retention kena 70% atau CTR mesti atas 10% baru video perform. Dengar sini, lupakan semua tu. Serius, tak ada nombor ajaib. Yang penting adalah konteks. Biar saya tunjuk kenapa. Cuba tengok perbandingan ni. Video A, CTR dia rendah je, 3.6%. Tapi views dia 1.5 juta. Video B pula, CTR tinggi, 8%. Tapi views lagi sikit. Kenapa pula? Sebabnya, video A tu datang dari browse traffic. YouTube tunjuk video tu kat ramai orang baru yang tak kenal kita pun. Jadi logik lah tak ramai yang klik. Diorang ni audiens sejuk. Jadi, soalan dia, video mana yang lagi berjaya? Jawapannya bergantung pada matlamat kita kan. Kalau matlamat kita nak capai audiens baru seluas-luasnya, CTR yang rendah tu sebenarnya tanda kejayaan. Sebab ia bermakna kita dah berjaya sampai ke ratusan ribu orang yang tak pernah dengar pasal kita sebelum ni.
Sekarang kita tengok pula alat paling jujur dalam YouTube Studio, carta retention. Kalau graf tu mendata je, maksudnya penonton tengah melekat. Syok gila tengok. Kalau dia menurun sikit-sikit, diorang dah mula hilang fokus. Kalau dia junam tiba-tiba, ada benda kat saat tu yang buat diorang terus cabut. Dan kalau ada spike, ada bukit kecil, itulah harta karun. Bahagian yang orang ulang tengok. Macam Mario Jos cakap, carta inilah cerminan paling tepat tentang apa yang penonton rasa masa diorang tengok video kita, saat demi saat. Gunakan graf ni macam peta. Ia tunjuk kat mana jalan yang bosan untuk kita potong dan kat mana spot menarik untuk kita buat lagi banyak. Alright, kita dah kumpul semua maklumat, dah jadi detektif. Sekarang bahagian paling penting, sebab data ni semua hanyalah nombor yang tak berguna kalau kita tak buat apa-apa dengannya. Jadi macam mana kita nak tukar semua analisis ni jadi tindakan? Ini satu rahsia yang tak ramai orang cakap. Kita kena ingat, YouTube ni bisnes. Jadi, logiknya, algoritma dia akan lebih suka video yang boleh buat lebih banyak duit iklan. Ini tak bermakna kita kena buat video sejam panjang tau. Tapi, ia adalah satu faktor, satu kepingan puzzle yang kita kena ingat bila merancang strategi. Nak satu lagi metrik level up? Cuba kira, untuk setiap 1,000 tontonan, berapa ramai subscriber baru yang anda dapat? Nombor ni sangat power. Sebab ia bukan je ukur orang tengok, tapi ia ukur betapa bernilainya video anda sampai orang sanggup tekan butang subscribe. Lagi tinggi nombor ni, lagi padu impak video anda. Tak kisahlah berapa banyak data yang anda tengok, akhirnya inilah satu-satunya soalan yang anda kena tanya diri sendiri. Selepas 30 minit tengok analytics, okey, apa satu benda praktikal yang aku boleh buat sekarang untuk video akan datang? Kalau tak boleh jawab, maksudnya kita cuma buang masa tengok nombor je. Jadi, tolong ingat ni, matlamat kita bukan kejar nombor. Matlamat kita adalah cari insight, cari ilham. Sentiasa tanya, apa yang aku belajar dari data ni? Boleh tak aku guna ni untuk buat keputusan yang lagi bagus? Benda ni praktikal tak untuk dibuat? Itulah cara untuk menang. Dan jangan lupa, channel anda adalah unik. Apa yang menjadi untuk channel lain mungkin tak akan menjadi untuk anda. Jadi, gunakan data ni bukan untuk tiru orang lain, tapi sebagai kompas untuk faham apa yang penonton anda suka dan macam mana ia selari dengan matlamat anda. Jadi, ini cabaran saya untuk anda semua. Lepas habis je tontonan ni, buka YouTube Studio anda, cari satu benda, satu insight daripada data anda yang anda boleh terus gunakan hari ini juga untuk video seterusnya. Itulah kuasa sebenar analytics bila kita faham cara nak gunakannya.